Okay, selamat pagi. Kita hari kedua ya, nak memancing di pulau. So ini pemandangan waktu pagi. Kami punya kru sedang bersiap-siap ya untuk nak pergi memancing. Aktiviti kami pada pagi ini pusing pulau dan juga memancing So kita santai dengan pemandangan. Ini tempat makan kami. Dating. Menu apa pagi ni? Oh, mihon. Mihon goreng. Okey, macam mana tidur malam tadi? Saya lena betul. Lena ya. Okey, Dating. Macam mana semalam? Okey ya, semua okey. Okay, menu kita pagi ni adalah mihon dengan telur. Okey, di sana kita ambil. Ramai pelancong yang sedang menikmati juadah. Okey, menu kita pagi ni adalah telur, kacang, apa lagi ya? Okey, sos yang okey, nugget. Selamat pagi, Datuk. Pagi. Macam mana tidur malam tadi? Allah. Arah sana masih awal lagi. Iya ke? Okey. Okey, pagi mihon. Kata ada nasi goreng. Enggak. Tak ada nasi goreng ni. Mihon goreng, Datuk. Apa dia? Dekat peninggalan terlebih rumah. Lagi. Lagi dah betul itu. Seorang palak, oi. Seorang palak sosialino. Ada tahu? Palak sunitahi. Oi, Palak suka. Nah, palengot ka, palengot. Palengot ka, musay. Kalau dia dulu sana, tapi pancingnya tak turun lagi. Lepas tu dia pegang pancing tu baru nampak. Nampak tak sampai lagi. Aduh. Ada. Lama juga lah dia orang hantar. Ini bro apa ni? Dah cari Starbucks tak jumpa-jumpa. Pusing-pusing kan? Tak pakai. Starbucks. Cari Okey. 1 2 3. 1 2 3. Okey. kita patah pancing dalam bot, kita nak bawah tadi. Dia. Tak ada Han, dulang tu dulang ah. Yalah tu. Ada. Berapa lama kita kat sini? Dalam 10 minit ke? Oi. Tak cukup lah. 20 minit boleh ke? 10 minit. Boleh, kita boleh pergi sana kan? Boleh. Ambil gambar. Ambil gambar ramai-ramai. Ni minta akan sekali. Minta Dapat saya ambil gambar. Ni tak buang ai. Dapat. Oh, tak buang. Sekejap ya. Sekejap. Okey, ni sekarang kita berada di Buhidulang.
Dah ada bau ke? Ya Allah, okey. Gambar mana sini? Kita singgah sebentar di sini sia-sia. Okey, kita bergambar di sini Datin. Panggil yang Datin Maria. Sini memang cantik untuk nak buat gambar. Okey, kami nak pergi rehat dulu dekat Pulau Timba-Timba. Tengok masing-masing bawa air kelapa. Memang sedap air kelapa dia. Harga dia murah, satu biji RM5 tengok besar sangat. Siapa yang nak minum air kelapa di Pulau Timba-Timba, bolehlah. Rasa dia tak sama ya. Rasa dia tidak sama macam di air kelapa kita sebab dia air daripada kelapa daripada pulau Timba-Timba. Kan? Ya, memang hilang aus. Okey, kita Datin. Kita bergambar dulu. Okey, stop. Nyaman. Oh, ikan tengok. Kita nak buang kat mana? Tak ada. Tak ada isi. Sebab muda tak ada isi. Dry je. Okay, kita rehat kat sini dan kita boleh makan lah. Sambil-sambil kita santai-santai kan. Cantik lah. Semua dah tidur dah. Ya, cantik. Ya, boleh mandi. Boleh mandi boleh. Masa nak rasa-rasa air dia pun boleh. Mandi boleh sini. Boleh. Mesin belakang mana? Padang sana. Bang, sedap. Apa ini? Makan apa? Oh, ayam. Ayam masak kicap. Dengan ikan masak kicap. Jangan nak buka tu. Ayam masak kicap. Ikan masak sweet sour ya. Lepas tu air mineral sandwich. Okay, resort bekalkan kita sandwich, temikai dan semua nasi yang dibekalkan. Mak saat ni orang Kedah orang Penang. Nanti berjalan takkan. Sekarang dah kami makan di Sungai Buloh. Oh ya ke? Di Sungai Buloh lah sekarang. Yalah sebab ayah beli ke tanah restoran. Sekarang memang cuaca panas. Tapi kita enjoy ya Datin? Enjoy sangat. Okey, dengan driver Aura Bunga.
Dia tayong namay payo. Enggak, untuk aja. Oh. Tak payah. Tayong. Tayong. Landak laut. Tangkap palau. Landak. Wala nak laut. Tu kakak besar-besar. Ha, dekat. Sini sikit. Sabar. Ha, memang kan ni. Boleh. Kasih suruh dia kemas. Biru. Tengok apa ni kolam nanti ya. Ini apa? Kan? Batu. Ada ni batu. Tolong gulung. Gagah. Dua Dua ekor tu di mana? Ekor apa? Alah cantiknya. Wah. Yuhuhu. Wah, Datuk. Okey. Pakah. Okey, 2 ekor sekali naik Datuk. Wah, boleh ambil gambar. Datuk Tamam ni semua main dua ni tadi. Berdua. Petang ni, pukul berapa tadi? Kita? Pukul Dalam 3. pukul 3 flight 2 ekor sekali naik. Berapa kilo agak-agaknya? Ini dalam 3,5 kilo. Ini dalam 2 kilo. Okey, alhamdulillah. 5,5 kilo. Alhamdulillah. Dalam ekor. 2 ekor. Masya Allah. Tak, ekor. Ekor je. Besar. Okey. Oh, yang ni sedap ni. Oh, besar-besar ni, sedap. Ini kenapa? 2 ekor lah. Oh, tu tak ada? Tak. Satu je. Okey. Ikan apa ni? Kenapa ni? Itulah. Kenapa? Pisang-pisang. Masya Allah cantiknya. Ini dalam sekilo ke? Boleh buat Ikan kisi ya? Jadi ikan tu mau masak apa tu? Tak tahu dia mana. Dia boleh masak apa ni ya? Masakan apa? Ala-ala Thailand mana boleh? Thailandnya masakan? Adalah mancing kan. Ni apa ikan? Sayur. Ni kai je.